Lagi 3 hari nak raya. So hari ni Jumaat. Penatlah. Aku baru pergi beli barang untuk masak di hari raya. Untuk hari ni, hari Selasa, esok lusa dan raya. Okay, kita baru balik dari Giant. Sekarang kita nak ambil barang dan pulang ke rumah. Mata kucing. Mungkin esok, mungkin hari ni solat tarawih takhir. Okay, Alhamdulillah. Tahun ni pertama kali saya cuba solat sampai 20 rakaat. Macam witir 3. So 23. Saya cuba. Tapi saya tak buat setiap hari lah. Saya selang-seli. Satu hari 8 rakaat. Hari seterusnya 20 rakaat. Sekarang ni ada lagi main lagi 6 rakaat. Campur witir 3, 9 rakaat. Saya tengah kumpul kekuatan. Saya tak nafikan kadang saya malas ya. Malas nak solat. Malas nak solat tarawih. So situlah kita tengah tunggu kekuatan untuk sambung. Sekarang pukul 11.25. Bye-bye. Kenapa dengan Sarawak? Dia sangat hujan katanya. Oh. Memang adik baca pun memang akan hujan di beberapa buah negeri raya ni. Esok hari raya. Esok hari raya. Esok hari raya. Mami sebenarnya nak beli baju untuk tayang. Mami nak jahit baju untuk tayang. Tapi Uncle tak bagi mesin Mami. And then Mami pun rasa dah lewat. So Mami tak dapat buat baju untuk tayang. Kalau kita dapat pakai sama-sama. Esok raya, esok raya, esok raya, esok raya. I dah masak rendang. So nak buat, besok nak buat bihun. So 2 minit rendang dan bihun. Dan adalah set-set kecil-kecil tu. Begitulah. Raya. Yay. Bihun. Juga tilur. Selamat Raya guys. Selamat Raya Mek. Okay. Nikah ni dah. Mana minat dah siapa nak munggah. Mudah sangat pun. Belanja mu jangan buat gitu kata dia. Aku ni pun kata ada duit kata permit. Hak mana mu nak mung tu lah. Siapa lah orang ni? Tak manusia lah. Kenapa dia tengok-tengok? Dia tengok kau beli make up ke? Aku ada telinga lisi adik. Tengok ke Mek? Kuat sangat. Kuat sangat tak boleh. Molek dah. Kuat sangat. Molek apa? Ya. Merah ke memang ke? Mek nak mengok juga? Adik-adik. Tak payahlah susah aku nak. Tak, Mek tak apa. Biarlah aku yang menguruskan dia. Stop. Stop bila. Stop bila.
Dia naik duduk tegak. Sini. Anak dekat sana. Pandang muka adik. Kau lah. Dengan gigi besi kau juga. Nek. Weh. Nek nak suka lah kata dulu. Kalau ibu yang tahu bego ni. Nek kau nak juga. You nak jadi padam. Tapi tak pun. Duduk biasa. Duduk wadah. Biasa tu. Duduk hamba asal aku. Jangan nak rusak dia nak makan duduk ni. Apa dia dia? Oh, jadi mereka tu kecil. Kita kejut. Panas. Panas ni. Duduk panas. Mek matahari kat luar ni tengok. Tak termasuk baca tu. Rambut banyaknya. Okey ni. Ni mana ni? Yang gelap. Ni ada nak buat macam ni tak? Okey. Mudah sangat. Sana sini. Sini. Saya tutup. Ya. Mana? Sini. Kamu Mana ni? Mak ini kau nak siapa? Ngayu mulut. Ya. Mek jangan gelap. Cominya mek kita. Kau tak suka lah. Sini. Jangan pakai lipstick sikit. Weh. Dia masuk demo. Merah ni, warna ni, warna comel ni. Apa ya? Dah, lagi. Ada. Kau tak merah, comel. Bapa sini, tunjuk sikit muka. Maaf ni salah silap ni. Dah, selamat hari raya Cik. Ucap selamat hari raya. Mek pun selamat hari raya. Pandang kamera. Selamat hari raya. Hari tetapi Kepada tutup mana telefon adik. Tutup telefon adik. Selamat hari raya. Maaf lahir dan batin. Semua sahabat kami semua saudara-saudara kami tu. Selamat hari raya lah semua sekali. Dunia dan semua sekali. Anak-anak awak. Anak-anak. Saya sama anak-anak. Mak mana hijau, mak mana duk hijau ni semua anak-anak kami berlaku. Doa kecil ni, hak gaduh molek semula. Mak suruh baik buat baik. Iya. Sama kita sebenarnya mak si nak salah tu buat. Jangan ambil denda. Maaf semua saudara. Inilah jangan ambil denda anak siapa pun. Sekali semualah. Tidak kata mata dengan semua sekali dah semua boleh berlaku. Mak Azazil adik. Iyalah. Tinggi suara. Dia pun datang. Oh. Tinggi suara, marah
Buat mek kesok adik. Biasa itu ni dah. Adik minta maaf atas kesalahan adik. Kurangnya adik. Mek pun cakap lebih ke bawah juga. Tak mau awak sapi ibu ni. Masuk mau anu. Tapi kita ni anak mana bersabar. Sobat. Oh, sabar banyak mek. Kau juga apa dia macam-macam orang kata mek sabar. Kata ya lawak tak kena ke diri awak kata mek. Mungkin tu ya mek. Aku kena diri awak. Awak tahu lah weh macam mek lah kau. Dia mula kata tu lah. Dia ada dia macam-macam ni syukur pada Allah Taala boleh apa boleh ada anak bini. Dia boleh bela, boleh pakai kalau mek syukur lah. Manusia ni kata biasalah. Maksud ada. Dia tak kena diri dia. Ya, betul juga tu. Macam-macam dia. Aku mata merah ni gatal ke? Gatal gitu. Ya? Oh, memanglah nak boleh besar juga. Kata dia tu biasa kan macam tu. Dia tak macam aja kata tak apalah. Awak tak kena kalau awak benda kalau awak kena awak tahu lah. Mek sabar tu. Dia boleh bela anak dia. Tiga pak. Akhir kata, akhir sekali, cakap kat kamera. Itulah itu. Jumpa lagi di tahun raya tahun hadapan. InsyaAllah. Bye. Mek bye-bye. Lagi ada umur rezeki kita murah. Jodoh mana-mana anak lah. Ada jodoh demo. Boleh ada demo lah. Nampak suami dia tanggungjawab. Macam-macam macam ni. Muka budak lagi. Mek, 33 dah. 33 kamu kalau masa fikir dia tak nampak. Tak boleh ni. Mek, adik 33 adik nak kahwin. Bukan tak nak kahwin. Aku suka lah. Syukur Alhamdulillah. Ada orang sama ibu nak senang anak dia Semoga kahwin. anak-anak jodoh Mek menantu Mek terbaik. Semua lagi macam tu lah. Molek belakang. Tak senang tu. Semua tapi. Dah Mek. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum. Mek, bagi salam. Assalamualaikum. Tapi alhamdulillah lah. Tak habis lagi. Bila nak habis ni? Jadi menantu ah. Alhamdulillah. Apa mim alhamdulillah. Faiza alhamdulillah. Bagus. Kalau kita minta ke Tuhan, Tuhan izinkan dapat menantu yang baik. Ijah yang baik, Faiza yang baik. Min yang baik. Kalau Okey. kita malu dia. Iyalah. Okey Mek, bye. Dah comelnya Mek saya. Selain daripada baju kurung baru, I juga beli cadar baru finally. Oh my god, love. Cantik. Ni sepatutnya ada cover dia tapi cover tak sampai lagi. So beli cadar, sarung bantal dan kita tengah tunggu sarung ni lah, selimut kuip ni. Love. Dah cabut lipstick. Memang menakutkan sebenarnya. Memang. So mungkin I takkan pakai dah lipstick ni. Sebab ataupun pakai tapi dekat baju yang lain, macam baju hitam ke, you know. Macam ni kan macam dah banyak colour, dah banyak warna. So bila pakai ni macam okay, dia okay, tapi saya tak suka sangat sebenarnya warna dia in real life. Okay, saya pakai warna yang special. Okay guys, so sekarang pukul 12.10. Saya tak makan lagi. Saya nak makan ni. Rasanya tak ada apa-apa dah hari ni. Nak jalan makan kawan. Nak jalan makan kawan. Saya ada kawan ke kat Shah Alam? Saya ada. Cumanya malas lah. Kita malu seorang-seorang. Malu lah. Kita nak berair seorang-seorang.